Kenapa tingkap ini susah ditutup? Oh, tingkap ini dah berkarat lah. Apa yang perlu kita buat? Saya rasa saya ada idea lah. Memperkenalkan kit anti karat. Kit anti karat kami mengandungi kertas pasir, berus besi, penyapu lidi, minyak grease, cat, kain buruk dan juga kad arahan penggunaan. Kawan-kawan, yang ni berkarat jugalah. Macam mana pengaratan boleh berlaku? Faktor yang menyebabkan pengaratan. Wah, bestnya. Cuma main. Apa tu? Cuba tengok. Saya nampak macam robot lah. Yelah, betul. Ada basikal, tong dan robot. Tapi semuanya macam dah rosak. Warnanya pula merah kepirangan. Kenapa tu? Jangan dekat. Siapalah yang buang bahan ni kat sini? Sebenarnya, barangan ini sudah rosak dan berkarat. Kalau barang ini masih dijaga dengan elok, pasti boleh gunakan lagi. Perlu dijaga dengan elok. Macam mana barang ni boleh berkarat, cikgu? Saya pun ada basikal di rumah. Saya tak nak ianya berkarat. Baiklah, mari cikgu terangkan apakah faktor yang menyebabkan pengaratan. Sebelum itu, pengaratan boleh berlaku disebabkan beberapa faktor, iaitu adanya kehadiran air dan kehadiran udara. Ya, hanya dua faktor yang menyebabkan besi boleh berkarat. Misi anti karat. Jaga alatan, panjangkan hayat. Peralatan yang digunakan ialah penyapu lidi. Penyapu lidi berfungsi menanggalkan habuk dan kotoran yang boleh menyebabkan karat pada alatan, menjaga kebersihan alatan dan kawasan supaya alatan tidak cepat rosak, membantu memanjangkan jangka hayat alatan dan menjimatkan kos penggantian. Berus besi. Berus besi berfungsi menanggalkan karat dan kotoran degil pada besi, menjadikan permukaan besi bersih dan licin sebelum dicat atau disalut. Juga membantu mencegah pengaratan dan memanjangkan jangka hayat alatan. Kertas pasir. Kertas pasir berfungsi menanggalkan karat pada permukaan besi, melincinkan permukaan sebelum dicat atau dilindungi, membantu membersihkan kotoran dan lapisan lama. Berus cat. Berus cat berfungsi melindungi permukaan daripada karat dan kakisan, memberi kemasan yang cantik, licin dan tahan lama. Juga memanjangkan jangka hayat alatan dan permukaan. Kain pengesat. Kain pengesat berfungsi mengelap habuk, kotoran, minyak dan lebapan pada alatan, membantu mencegah karat dengan memastikan permukaan alatan sentiasa bersih dan kering, serta menjaga kebersihan alatan dan memanjangkan jangka hayat alatan. Cat anti karat. Cat anti karat berfungsi melindungi besi daripada karat dan kakisan, tahan lama dan tidak mudah rosak. Juga memberi kemasan yang kemas dan menarik. Minyak mesin. Minyak mesin berfungsi melincirkan bahagian logam, mengurangkan geseran dan kehausan, serta melindungi daripada karat dan kakisan.
Cikgu, apa pendapat cikgu tentang kit anti karat ni? Oh, inovasi kit anti karat ini sangat bagus dan sangat praktikal. Sebelum ni, kita akan buang alatan-alatan yang berkarat kerana ia akan mendatangkan bahaya luka. Tapi sekarang, kita boleh selamatkan alatan yang berkarat dengan sendiri dan mudah. Ini juga dapat menjimatkan kos pembelian alat baru serta dapat memanjangkan jangka hayat alatan. Syabas anak-anak. Sama. Melalui fasa pelaksanaan dan pengujian tersebut, kami telah merumuskan beberapa penemuan penting. Sepanjang pelaksanaan, isu utama yang kami hadapi adalah karat yang terlalu tebal. Pada alatan lama, memerlukan masa yang lebih lama untuk disental dengan berus besi dan kertas pasir. Projek ini membawa perubahan kreatif yang ketara. Jika dahulu amalan lama kami adalah membuang alatan yang berkarat, kini melalui amalan baharu yang kreatif dengan menggunakan kit anti karat, kami dapat memulihkan alatan lama dan menjadikannya berfungsi semula. Ini secara langsung mengurangkan pembaziran dan memelihara alam sekitar. Jaga alatan sebelum rosak.